US dengan China gaduh memang dahsyat gila Alright, memang trade war ni memang dahsyat lah diorang dua gaduh guys. Dan apa kesan dia terhadap market kripto? Adakah ini peluang ataupun risiko? Jom dengar video ni sampai habis. First, kita lihat statement ni guys. Sekarang Trump pula nak balas balik. Sebab China dia dah delist US punya company dekat China punya stock. Dan sekarang US consider untuk delist Chinese punya firm. Okey, jadi benda ini bila ban apa semua ni, korang kena faham yang akan jadi impact adalah company-company yang related dengan US dan China. Dan company-company ini adalah stock dan digagangkan antarabangsa. So memang akan berlaku ban lah. Alright, so apa akan berlaku adalah ini akan menyebabkan pelabur-pelabur mula risau sebab uncertainties. Mereka akan bawa keluar duit daripada stok-stok tersebut. So ada beberapa option lah yang mereka akan pergi. Alright, so kalau nak tahu, ada beberapa option. Sama ada dia akan pilih stok market yang lain yang tidak ada kaitan dengan benda ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan pergi kepada emas. Cuma emas harga dah tinggi sangat. Takut dia kata, alamak dah tinggi sangat, tak untung banyak nanti. Right? Mungkin seterusnya dia akan pergi dekat commodities. Alright, sebab commodities bukannya milik China, bukannya milik US. Alright, cuma ada influence lah kan. Ada oil yang daripada US tu mungkin dia akan ban. Adalah juga impact dia sikit kat commodities. Alright, dan satu yang paling neutral adalah crypto guys. So crypto, kalau anda lihat sekarang ni, crypto dengan stock market correlation dia memang sangat-sangat rapat. Tetapi boleh jadi benda yang berlaku sekarang ini, trade war sekarang ni, diorang nak ban stock market, mungkin money flow akan pergi dekat tempat yang lebih neutral. Alright, dan crypto adalah salah satu pilihan yang mungkin institution akan letak duit dekat situ sementara harga masih murah. Alright, so apa pendapat anda? Komen dekat mana mereka ni akan laburkan duit institution ni. Dan adakah ini akan impact market crypto naik ataupun tidak ada impact? So peluang-peluang macam ni guys. Jumaat ni cikgu dia buat crypto starter. So siapa-siapa yang first time nak trade crypto, nak beli crypto, nak trading crypto, alright, dengan platform yang patuh syariah, alright, kau boleh klik link kat bawah. Jumpa anda Jumaat ni guys.